Berita baik untuk korang yang nak beli rumah tahun depan. Belanjawan 2026 bagi banyak peluang baru, jom saya share. Skim Jaminan Kredit Perumahan, SJKP, naik ke 20 bilion ringgit. Kerja sendiri, rider, peniaga online pun senang nak mohon pinjaman rumah sekarang. Kalau beli rumah pertama bawah RM500,000, duti setem percuma sampai 2027. Kurang kos, lebih mudah nak miliki rumah sendiri. Kerajaan peruntuk RM672 juta untuk bina lebih banyak rumah mesra rakyat dan residensi rakyat. Maknanya, akan ada lebih banyak projek mampu milik baru tak lama lagi. Untuk penjawat awam pula, LPPSA naikkan had pinjaman ke RM1 juta. Skim bawah umur 30 tahun dilanjut sampai 2026 dan boleh buat loan kedua lebih mudah. Senang cerita, tahun depan memang masa terbaik nak beli rumah. Kalau nak tahu projek mana yang layak atau nak semak kelayakan pinjaman, DM saya je.